آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, Timbalan Nazir, seluruh AJK Masjid, Muslimin, Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni dapat sama-sama kita mengikuti pengajian dengan menggunakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah pada malam ni kita masuk muka surat 105. 105 nombor 229 yang bawah tu. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda, majtama'a qaumun min buyutin fi buyutin min buyutillahi ta'ala yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffazhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa Abu Daud bi isnadis sahihin ala syartil Bukhari wa Muslim. Maksudnya, tidak berhimpun sesuatu kaum pada suatu rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala, iaitulah masjid. Tak kiralah yang namanya masjid ke, yang namanya musalla ke, yang namanya surau ke, yang namanya surau Jumaat ke, ataupun orang Kelantan panggil balasah. Surau ni orang Kelantan panggil balasah. Tak kiralah apa pun, yang penting tempat berhimpun untuk solat. Di mana tempat berhimpun untuk solat, tetapi perhimpunan mereka, perkumpulan mereka yang datang tu semata-mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca kitab Allah Ta'ala. Apa dia? Baca Quran. Himpun sama-sama, kumpul sama-sama. Selain daripada solat, mereka mengalunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kelebihan ataupun ganjarannya? Dan juga bertadarus, ya? Maka di antara mereka melainkan turunlah sakinah ke atas mereka. Maka bila mana dapat melakukan hal demikian, turunlah apa dia? Ketenangan. Sakinah tu maksudnya ketenangan. Bukan sakinah nama orang, tuan-tuan, ya. Sakinah tu masuk ketenangan. Turun ketenangan. Himpun sama-sama, duduk sama-sama, baca Quran. Tak kiralah sama ada semuanya baca, ataupun ada yang baca, ada yang mendengar. Tak kira sama ada semuanya baca, ataupun ada yang membaca, ada yang mendengar. Baik. Jadi apakah kelebihannya? Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan pada mereka. Hati itu rasa tenang, jiwa itu rasa tenang. Bukan setakat itu sahaja, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diselubungi oleh rahmat.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpahi rahmat ke atas mereka tadi. Kita dah sentuh dah pertemuan yang lepas, rahmat Allah Ta'ala dalam kitab dalam kitab Riyadhus Salihin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan satu hadis menceritakan tentang rahmat Allah Ta'ala. Bilangan rahmat Allah Ta'ala ni ada berapa? Ada 100. Yang tercurah kepada hambanya baru satu daripada 100 rahmat kepunyaan Allah Ta'ala. Dan satu rahmat yang turun inilah sebabnya kita dijadikan oleh Allah, syurga dan juga neraka, semua makhluk yang hidup melata, semua keperluan-keperluan kita, semua rezeki-rezeki yang kita dapat ni, mula daripada mula makhluk diciptakan sampai makhluk terakhir dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hanya kongsi satu rahmat daripada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala mempunyai jumlah keseluruhan 100 rahmat. Masya Allah. Baki tinggal berapa? 99. 99 itulah kata Nabi SAW akan dikongsikan bersama dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang layak ketika berada di Yaumul Mahsyar nanti, hari perhitungan nanti. Makhluk yang layak tu siapa dia? Ada dua kelompok makhluk. Pertama yang namanya manusia, yang keduanya namanya jin. Sebab dua makhluk ini sahaja yang akan diberikan perhitungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lain takkan dihitung. Yang ada balasan syurganya, yang ada balasan nerakanya, yang ada diberikan ganjaran pahalanya, yang ada terima balasan dosanya, dosa dia, ya. Dua makhluk ni je, yang namanya jin, yang namanya manusia. Jadi kita pakat kongsi tadi ni dengan baki rahmat Allah Ta'ala yang jumlahnya 99. Satu rahmat ni pun dah cukup besar dah anugerah tadi, satu rahmat ni, ya. Apatah lagi baki lagi 99, masya-Allah, Bahkan kata Nabi SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang hadir dalam majlis tilawah Al-Quran, majlis Al-Quran. Kalau kita kat masjid, kami malam Jumaat lah, malam Jumaat baca Yasin. Kita ada hari-hari baca Quran lepas asar. Lepas asar kan? Setiap kali lepas asar baca Quran, betul? Bukan. Dulu ada buat tu, bukan? Yang sampai khatam baca satu muka, bukan? Kan? Ada buat lagi, tak ada? Ustaz Aqdi lah. Ada, ya? Yang khatam Quran tu kan, ya? Jadi ataupun kita buat waktu bila? Waktu Ramadan lah, Ramadan, sebulan Ramadan ada tadarus Al-Quran, ya? Saya pernah forum dengan Sahibus Samahah, Datuk Mufti dekat Masjid Asy-Syarif. Saya jadi moderator. Soalan terakhir saya tanya kepada Sahibus Samahah, penutup kepada forum kita tu, apa harapan Sahibus Samahah terhadap masjid-masjid dan juga surau-surau dekat Selangor ni? Jadi jawab soalan yang tak dirancang untuk tanya pada Sahibus Samahah, tapi Sahibus Samahah jawab, masya-Allah. Apa jawapannya? Harapan dia nak tengok masjid dan juga surau seperti mana yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, yang mana pada waktu itu hebatnya majlis Al-Quranul Karim. Majlis tadarus Quran, bacaan Al-Quran rancak dilaksanakan di masjid pada zaman Nabi SAW. Cuma zaman kita sekarang ni, kalau buat kelas Quran tak ramai orang join. Kelas Quran tak ramai yang join, kelas-kelas yang lain tu mungkin ramai lah. Kena pula buat kelas tajwid. Mula-mula ramai, lepas tu dah tinggal sikit demi sikit. Kelas taranum pun macam tu juga akhirnya, ya. Jadi kenapa orang tak minat ke apa? Wallahualam. Dia rasa berat ke apa? Wallahualam, kan? Tetapi kalau nak dihitungkan semua majlis-majlis yang utama, majlis paling utama ialah majlis membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab yang kita alunkan itu adalah kalamullah. Masya-Allah, akan datang kita akan sentuh perkara itu, tuan-tuan. Baik. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, wa haffazhumul malaikah, mereka juga akan dikelilingi ataupun dilingkungi oleh sekalian para malaikat. Berapa jumlahnya? Wallahu alam. Pertemuan lepas kita pernah sentuh rasanya betapa ada malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk turun dekat bumi ni, turun dekat dunia ni bagi mencari majlis zikrullah. Turun malaikat. Maka ketika mereka jumpa majlis zikrullah, diserunya kawan-kawan dia yang lain. Dia panggil kawan-kawan dia datang kemari, aku dah jumpa dah satu tempat ni. Mana namanya? Masjid Taqwa. Sekalian para malaikat turun. Berapa jumlahnya? Tak disebutkan. Tapi akan datang kita akan sentuh jumlah malaikat yang turun dalam majlis khatam Quran.
Tuan-tuan nak tahu, tunggu rancangan akan datang tuan-tuan. Sekarang tak boleh cerita lagi lah ya. Akan datang kita akan cerita insya-Allah ya. Jadi itu majlis khatam Quran disebut jumlah bilangan malaikatnya. Tapi dalam majlis begini, majlis baca Quran tak disebut. Tapi ramai tak? Ramai. Kalau misal kata tak ramai macam mana? Kalau kata satu je malaikat yang turun, satu pun tak ada hal lah. Sebab apa? Sebab yang turun tu malaikat. Yang turun tu malaikat. Ya, kami ziarah sebuah pesantren dekat Aceh tuan-tuan. Asal pelajarnya ramai. Ramai kemudian tok guru tu mungkin dah tua kot rasanya. Kemudian dia dah tak larat nak mengajar. Anak murid semakin berkurang. Mana yang ada tu dia ngajar jugalah. Jadi kami ziarah lah pesantren dia. Kalau orang Aceh ni panggil Dayah. Pesantren ni kalau orang Aceh walaupun sama-sama Indonesia tuan-tuan, tapi dekat Aceh panggilan untuk pesantren ni orang panggil Dayah. Kenapa Dayah? Wallahualam ya. Kalau tok guru dekat Aceh ni orang panggil panggilan Abu. Kalau dekat Indonesia orang panggil Pak Kiai lah, Pak Kiai. Kalau dekat Thailand orang panggil Baba. Baba ni Baba. Baba ni maksudnya ayah lah. Kalau kita kat Malaysia panggilnya tok guru ataupun tuan guru lah. Istilah masing-masing tuan-tuan ya. Baik. Jadi kami pergi dekat situ 6 orang kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami pada kita di Malaysia ni pergi ke sana. Sajalah nak cas bateri, nak cas iman, tuan-tuan nak ambil nasihat-nasihat para alim ulama ni. Jadi dia kata apa? Dia kata kalian tengok dayah aku ni, kata betul pelajar tak ramai tapi aku tak kisah, dia kata. Sebab apa? Sebab yang aku targetnya bukan pelajar, dia kata. Wah. Dia tak target pelajar pun, tanahnya besar. Itu yang targetnya apa? Yang targetnya majlis ilmu yang berlangsung, maka di sana ada jumlah malaikat yang lebih ramai daripada pelajar tu. Oh, Masya Allah. Dia tak kisah pun. Walaupun mungkin yang datang nak belajar dengan dia mungkin seorang dua sekalipun. Dia kata tak kisah sebab apa? Walaupun Allah Ta'ala tak tengok pada kuantiti. Jumlah anak murid tu. Taqwa ni kata pergi jumlahnya, okey, yang turun katalah 1000 malaikat je. Yang lain tu pergi tempat lain tak? Berapa jumlahnya? Wallahualam. Walaupun mungkin yang berlangsung tadi ilmu ataupun majlis ilmu tu dekat rumah kita, setakat kita dengan isteri kita je. Atau mungkin berlangsung majlis ilmu dekat rumah kita, kita dengan family kita. Sebab tu tuan-tuan, waktu PKP itu, setiap rumah ni yang mana betul-betul manfaatkan dengan solat berjemaah, baca hadis, baca Quran, barakah, Masya Allah. Tuan-tuan perasan tak barakah? Walaupun kita kena perintah berkurung, tuan-tuan, barakah. Antara barakah yang kita nampak lah tuan, contoh macam saya lah sendiri, saya nampak anak-anak saya tu tak sakit pula gitu. Kita anak ramai, jadi sekarang ni tengah sakit semua ni. Bila sakit seorang demam berjangkit, 7 orang demam. Ya, hari tu pernah sikit tu berjangkit apa berjangkit hari tu? Demam campak tuan-tuan, demam campak. Akhir hampir semua anak kenanya, Masya Allah, kena kuarantin. Ya. Tapi waktu PKP itu, tak ada pula anak-anak yang demam, sakit sihat, segar bugar semuanya, Masya Allah kan. Mana yang manfaatkan majlis ilmu dekat rumah masing-masing waktu PKP itu, maka rumah sentiasa mendapat ataupun dilingkungi oleh sekalian para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau waktu PKP itu duduk tengok TV je manjang tuan-tuan, malaikat tak turun ni. Jenuh tengok TV manjang, malaikat tak turun, masya-Allah. Baik, yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang paling seronok ni. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama dia, nama mereka di kalangan mereka yang berada di sisinya. Itulah sekalian para malaikat. Maka bersaksilah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama kita satu persatu di hadapan sekalian para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat, ada pendapat menyebut bukan sekat para malaikat, semua para rasul yang diutuskan oleh Allah Taala pun mendengar nama kita disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Ta'ala sebut kita? Sebab Allah Ta'ala bagi satu penghormatan kepada umat Nabi Muhammad ni, yang mana meletakkan diri mereka dalam majlis ilmu. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memuliakan majlis ilmu. Masya Allah. Maka duduk saja je pun tuan-tuan, kita tetap namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pertemuan yang lepas kita pernah sentuh. Seorang sahabat Nabi bernamanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang pernah terima salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kirim salam dekat Ubay tuan-tuan. Ya, yang pernah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudul Quran min arba'ah. Kalau kalian nak belajar Quran, kata Rasulullah, belajarlah daripada 4 orang sahabatku. Salah seorang tu siapa dia? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab.
Jadi satu hari Nabi duduk bersama dengan para sahabat, Ubay bin Ka'ab datang lambat. Ketika Nabi nampak Ubay, maka Nabi panggil Ubay datang dekat dengan Nabi SAW. Bahkan pada waktu itu Nabi khabarkan satu perkhabaran kepada Ubay, yang Ubay terkejut, sahabat-sahabat lain pun semua terkejut. Apa dia, wahai Ubay, Allah Ta'ala sampaikan salamnya kepadamu. Masya Allah, terkejut Ubay. Ubay bertanya, ya Rasul, adakah Allah Ta'ala menyebut namaku? Sebab pada sakaat Ubay, mungkin Allah Ta'ala, Nabi SAW, oleh kerana dia sampai lambat, maka ucapan salam tu kedianlah pada dia. Dia anggap macam tu lah. Tak, Allah Ta'ala hanya menyebut namamu. Masya Allah. Adakah Allah Ta'ala sampaikan salamnya kepadaku? Ya wahai Ubay, Allah Ta'ala menyampaikan salamnya kepadamu. Allah Ta'ala menyebut namamu dan menyampaikan salamnya kepadamu. Masya Allah. Pada waktu tu menangis Ubay bin Ka'ab. Menangis seronok juga. Tapi satu perasaan rasa malu di hadapan Allah. Sebab apa? Rasa tak layak kita ni disebut oleh Allah. Tapi tak. Tanda Allah Ta'ala memulihkan hamba-hambanya, layak kita disebut oleh Allah. Allah Ta'ala layak menyebut nama kita. Sebab apa? Kerana kita hadir dalam majlis ilmu. Hadir dalam majlis zikrullah. Maka layak Allah Ta'ala memuliakan kita. Bahkan kita dimuliakan di hadapan semua para malaikat. Makhluk yang paling banyak diciptakan oleh Allah Ta'ala apa dia? Malaikat. Tu kena ingat. Makhluk yang paling banyak Allah Ta'ala cipta, malaikat. Lebih banyak daripada jumlah daun-daun, tuan-tuan. Lebih banyak daripada jumlah batu, pasir-pasir, debu-debu yang ada. Jumlah malaikat tu lebih ramai, Masya Allah. Semua malaikat dengar nama kita disebut oleh Allah Ta'ala. Sebut dengan penuh kepujian. Ada hamba ni yang Allah Ta'ala sebut nama dia, sebut dengan penuh kemurkaan. Murka sebab apa? Hamba tu buat dosa. Tapi ada satu lagi kelompok hamba yang Allah Ta'ala sebut, dia sebut dengan pujian, penghormatan. Kenapa? Kerana dia hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam majlis zikrullah. Masya Allah. Sebab tu ibu-ibu ayah, sia-sia tak? Tak sia-sia, tuan-tuan. Walaupun mungkin kadang-kadang sakit punggung lah kot duduk lama sikit. Tapi kapek kita ni okey juga, tuan-tuan. Yang tak sakit punggungnya penceramah yang tak sakit punggung. Sebab kursi sedap sangat. Kursi syok, tuan-tuan. Itu yang kadang penceramah ni terlajak. Terlajak sepatutnya dah cukup-cukup lah. Kata solat lah. Dah bunyi dah jam. Kan lepas azan isyak tu, jam dah bunyi. Dia lanjutkan lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Seronok duduk ni. Sepatutnya kena letak kursi plastik je kot kursi plastik baru penceramah tu rasa tak selesa, tahu-tahu ceramahnya sekejap je, masya-Allah. Tu masing-masing lah, tuan, masing-masing. Jadi semakin lama, katakanlah nak duduk semakin lama, tuan-tuan, semakin banyak je. Tuan-tuan nak pujuk hati macam tu lah, tuan-tuan. Kalau kata ustaz ni lama betul ceramahnya, sampai ke jemaah pun dia jadi paling kejam. Jemaah jadi paling kejam, tuan-tuan. Bukan kejam bunuh orang, paling kejam. Tengok dekat jam. Jemaah ni waktu ceramah ustaz tu dah panjang sangat, dia dah mula jadi paling kejam. Mana jam? Dia cari jam dah mana pukul. Ustaz tak habis-habis. Kadang dia tunjuk daripada ustaz tu sendiri dah pukul berapa dah ni kan. Ustaz tu perasan juga kadang kan. Tapi ustaz tu ceramah juga, Masya Allah. Tuan-tuan nak pujuk hati macam mana? Tak apalah, pujuklah hati tu. Tak apalah, semakin lama duduk dekat masjid, semakin banyaklah pahalanya. Niat begitulah, tuan-tuan, insya-Allah. Sebab apa ni ganjaran-ganjaran? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama kita satu persatu di hadapan sekalian para malaikat. Bahkan semua para rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala juga mendengar nama kita disebut oleh Allah Ta'ala. Rasul mana yang paling seronok, tuan-tuan? Nabi SAW. Nabi SAW paling seronok bila mendengar nama kita disebut oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita ni merupakan umat Rasulullah. Sebab tu Nabi, keberadaan kita di hadapan Allah Ta'ala nanti, Nabi lah paling berbangga dengan keadaan umat baginda. Bangga betul. Bangga sebab apa? Pertama, sebab umat Nabi ni yang paling ramai. Yang keduanya, kenapa bangga? Bangganya sebab hari-hari, setiap waktu Allah Ta'ala menyebut nama umat baginda satu persatu. Bukan disebut secara pukal, tuan-tuan ya. Seluruh jemaah Masjid Taqwa berada dalam majlis ilmu, diperkenalkan pada malaikat. Tak, Allah Ta'ala sebut satu persatu. Yang sebut tu siapa dia? Allah Ta'ala, bukan malaikat yang sebut. Tuan-tuan, kita pernah dengar hadis. Ada hadis yang Allah Ta'ala bertanya pada malaikat. Ketika malaikat satu hari 2 kali turun, tuan-tuan, bawa buku catatan amalan kita. Pada waktu pagi menjelangnya subuh, malaikat naik ke atas membawa buku catatan amalan kita. Allah Ta'ala tanya pada malaikat, wahai malaikatku, hamba-Ku Fulan bin Fulan tu, kau tinggalkan dia tengah buat apa? Tu Allah Ta'ala tanya pada malaikat. Malaikat pun jawab. Malaikat yang baru turun, Allah Ta'ala tanya pula, ketika engkau mendatangi hamba-Ku tengah buat apa? Malaikat tu jawab, tuan-tuan.
Lepas tu waktu petang pula asar, tukar lagi malaikat. Malaikat turun bawa buku catatan amalan. Hamba ku tengah buat apa? Allah Ta'ala tanya. Malaikat yang baru turun, hamba ku waktu kau turun dia tengah buat apa? Allah Ta'ala tanya. Itu cerita Allah Ta'ala tanya, ni tak? Ni Allah Ta'ala sendiri menyebut nama kita, Masya Allah. Ya? Sebab tu ibu-ibu tak sia-sia berada dalam majlis ilmu ataupun dalam majlis zikrullah. Yang berikutnya, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum qalu jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna alaina bih faqala atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Ini martabat hadis dia. Apa maksudnya? Bahawasanya Nabi SAW keluar ia kepada halaqah, yakni lingkungan bulat, lingkungan bulatan ilmu. Sebab tu kita nama halaqah, tuan-tuan. Orang yang kumpul, dia buat lingkungan bulatan ni namanya halaqah. Ya. Maka Nabi menantangi satu halaqah lingkungan bulatan para sahabat yang mana mereka kumpul sama-sama. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, apakah sebabnya kamu semua duduk di sini? Duduk sini ramai ini buat apa? Tanya Rasulullah. Maka jawablah mereka, kami duduk menyebut Allah Ta'ala dan memujinya kerana ia telah memberi hidayah, yakni petunjuk kami kepada Islam, dan telah mengurniakan kepada kami kepadanya. Kata sahabat, Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk Islam kepada kami dan anugerahkan kami bersama-sama dengan Islam, yakni agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud ibu-ibu ayah, ada rasa bangga kita ni hidup sebagai seorang Muslim yang melaksanakan tuntutan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena rasa bangga, tuan. Bangga ni bukan maksud takabur, bukan. Bangga dekat sini bukan maksudnya takabur. Tidak, tuan-tuan. Bukan maksudnya riak, tidak. Bangga kat sini terhadap agama maksudnya izzah. Ini ramai orang salah faham, tuan-tuan. Amboi-amboi, kau ingat engkau lah yang paling Islamik. Lah, kita tak kata kita paling Islamik. Engkau lah pemegang kunci syurga. Ada hemburan kata-kata nista macam tu, tuan-tuan. Ya? Bila mana tengok kita berpakaian begini, kita mengamalkan begini, ada orang yang nampak sakit mata, ada orang nampak rasa sakit hati. Engkau ingat engkau ke yang paling Islam? Kita tak cakap kita paling Islam. Tapi kita berbangga hidup sebagai seorang Muslim. Kita berbangga menjunjung syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala sendiri berfirman, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengagungkan segala perundangan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita bangga, kita sebut, kita agungkan, tuan-tuan. Ya? Jadi ada pula orang yang tak seronok. Itu kau ingat engkau lah yang paling Islam. Tak, kita tak kata kita paling Islam. Tapi kita sebangga sebab apa? Dalam syiar yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kita agungkan. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri sebut, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Maka itulah di kalangan hamba yang ada hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat bila mana ditanya oleh Nabi SAW, mereka berbangga. Bangga kenapa? Kerana Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka Islam. Itu yang pertama. Sebab ada orang yang telah kita tunjukkan padanya Islam, dia tak dapat Islam tu. Dia tak nak Islam tu. Masya Allah. Yang kedua, berbangga para sahabat bukan sekadar dapat petunjuk Islam, bahkan dia mengikuti petunjuk yang Allah Ta'ala berikan pada mereka. Jadi kumpul ramai itu apa? Cerita pasal itulah. Cerita pasal Alhamdulillah kita dah keluar daripada kejahilan, kita pergi kepada agama kebenaran. Alhamdulillah selama ni kita sesat, sekarang ni kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakat cerita, tuan-tuan. Itu yang pernah saya cerita, pertemuan lepas-lepas dulu lah, pernah cerita yang saya pernah jumpa seorang makcik tua dekat Pekan Koboi. Pekan Koboi apa? Pekan Koboi Hulu Langat. Tak tahu kenapa orang panggil Pekan Koboi. Pekan batu berapa saya tak ingat lah, batu berapa. Pekan lama, tuan-tuan. Dia nak pergi ke tempat-tempat mandi air terjun lah. Pelajar-pelajar kita ada buat camp kat situ. Yang diorang semua naik bas, saya naik kereta. Dia pampers anak dah habis, hinggalah kat Pekan Koboi tu. Dia pergi beli satu kedai runcit Cina kan. Orang tua. Ya? Jadi orangnya rendah, rambut kerinting.
Jadi tengok kita pakai jubah, kata ustaz nak beli apa? Saya kata saya bukan ustaz. Ni pakai jubah ni ustaz lah ni, dia kata. Jadi dia anggap begitulah, dia anggap begitu. Kita tak cakap pun saya ustaz, tak cakap pun. Jadi tuan-tuan, saya kata nak beli pampers. Dia tanya saya seberapa, kita sebut saiz, dia pun ambilkan pampers tu. Waktu dia serah kat kita tu, orangnya rendah. Dia dengar, kata ustaz, saya minat dengan Islam. Ketika dia sebut ustaz, saya minat dengan Islam, saya tengok mata dia berkaca, tuan-tuan. Masya Allah. Ketika dia sebut, dia belum Islam lagi. Tapi ketika sebut saya bangga dengan Islam, mata tu berkaca. Kenapa? Apa feel yang dia rasa, wallahualam. Kita tak tahu. Apa perasaan yang dia rasa, wallahualam. Baru-baru ni sepasang suami isteri meninggal. Tengok dekat laman Firdaus Wong kot. Firdaus Wong pernah ceramah sini Brother Firdaus Wong. Tak pernah lagi. Brother Firdaus Wong. Belum lagi Dah pernah. Dia ceramah, dia dalam page dia tuan, dia kata sepasang masjid suami isteri ni, kan, Cina masuk Islam, masuk Islam tu pun dah umur dah lambat dah. Dah lambat tapi dua-dua masuk Islam tuan-tuan. Dan dua-duanya infakkan harta dia, masya-Allah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kedua-dua ni pula telah kembali ke rahmatullah. Dua-dua dah meninggal, masya-Allah. Bayangkan ketika usia dah cecah warga emas 999. Warga emas betul lah tu tuan-tuan, dapat hidayah Islam, maka harta yang Allah telah pinjamkan dikorbankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampailah dia mati. Dua-dua suami isteri meninggal lah, masya-Allah. Tuan-tuan. Kemudian dia cerita, ni saya dengar dalam Radio Hakim lah, cerita mu'allaf, cerita pasal orang masuk Islam, tuan-tuan Jadi ada seorang anak gadis belajar dekat UKM ke UM Jadi orang Sabah, rumah tepi masjid. Jadi oleh kerana dia belajar tentang perbandingan agama, maka dia carilah agama. Mana agama? Dia agama Kristian. Malam tu sebelum tidur tu dia berdoa, wahai Tuhanku, tunjukkan kepada aku mana satu agama yang betul agama yang kau redha, agama yang betul, dan bagi peluang untuk aku ikut agama yang betul tadi tu. Dia pun tidur malam tu. Tidur malam tu mimpi apa, tuan-tuan? Mimpi azan berkumandang. Akhir waktu habis azan tu, dia terbangun tidur tu, dengar suara azan macam dalam tidur dia tu. Rupanya azan tu tepi rumah dia je, masya-Allah. Yang selama ni pun dia dengar juga azan tu. Cuma dalam keadaan sebelum di Islam, tuan-tuan, dengar azan mungkin biasa-biasa, tak ada feel. Rupa azan yang selama ni dia dengar, agama kebenaran yang dia cari selama ni, rupanya kat mana? Syiar tu, tuan-tuan, berkumandang hampir setiap hari sejak benda kecil sampai ke dewasa tu, tepi rumah dia je, masya-Allah. Azan je, tuan-tuan, azan je pun, masya-Allah. Ya, akhirnya menangis, tak macam mana dia kata, azan itulah kali pertama dia dengar azan yang berkumandang tepi rumahnya sampai menitik air mata dia, masya-Allah. Bahkan bangganya dia, Allah Ta'ala kurniakan kepadanya Islam. Bangga sih, tuan, bukan bermaksud dia tu riak kau riak Islam dia, tak. Bila mana kita bangga terhadap agama, dia tak dinamakan sebagai riak, dia rasa izzah. Izzah ni apa? Dia rasa kemuliaan, dia rasa kewibawaan dia sebagai seorang Muslim. Sebab tu orang Islam yang ada rasa keizahan, tuan-tuan, insya-Allah mereka akan menjaga agama mereka betul-betul. Kalau kita rasa izzah dalam beragama, tuan-tuan, kita akan jaga agama kita betul-betul ni, masya-Allah. Sebab apa? Sebab agama ni merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membezakan antara manusia dan juga kehidupan yang melata lain, masya-Allah. Baik. Kemudian apa kata Nabi SAW bila mana sahabat-sahabat tadi berkumpul memuji Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka petunjuk Islam dan mereka dapat rezeki hidup dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sabdalah Nabi SAW, telah datang Jibril alaihissalam kepadaku, lalu bercerita ia kepadaku. Perkumpulan para sahabat tadi tu menyebabkan Jibril turun cerita kepada Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala berbangga ia dengan kamu semua terhadap para malaikat. Masya Allah. Jibril turun, tuan-tuan, sebut pada Nabi SAW, "Hai Muhammad, khabarkan kepada umat kamu yang sedang buat halaqah tadi." Tahu apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat berbangga kepada kalian semua di hadapan sekalian para malaikat. Masya Allah. Cuma sekarang, tuan-tuan, Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tapi pengamalan para sahabat hari ini kita buat tak? Kita buat. Pengamalan yang pernah ditinggalkan oleh sahabat, tuan-tuan, 1400 tahun yang dulu tu, yang pernah Nabi khabarkan Jibril datang kepada aku ni.
Yang Nabi datang jumpa sahabat-sahabat tu, sebab apa? Jibril datang jumpa Rasulullah, suruh Nabi ni khabarkan kepada umat yang tengah berkumpul tadi tu. Muhammad khabar kepada umat kamu yang berkumpul, yang Nabi tanya tu, apa dia? Khabar kepada Allah Ta'ala telah berbangga kepada mereka semua di hadapan sekalian para malaikat. Masya Allah. Maknanya ibu-ibu ayah yang kita buat hari ini, yang dulu pun kita buat macam ni juga tuan-tuan, hari ni kita buat macam ni juga, yang mana kita niat insya-Allah moga-moga istiqamah kita sampai kita mati buat macam ni juga tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga bagi anugerah pada kita, seperti mana anugerah yang sama Allah Ta'ala bangga di hadapan para malaikat apa yang dilakukan oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, ada cerita menarik lagi lepas ni, tunggu lepas azan isyak insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya hadis 231. Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan tajuk ini, kata Imam Nawawi, amat banyak, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkatalah ia, apa katanya, manistama'a ila ayatin min kitabillah kanas lahu nuran. Maksudnya, barang siapa mendengar satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, nescaya adalah ayat itu menjadi nur kepadanya. Ya, yang kita sebut tadi, sekiranya berlangsung majlis bacaan Al-Quran. Kalau macam kita, tuan-tuan, lepas isyak nanti baca apa? Surah Al-Mulk. Lepas isyak baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni salah satu surah di antara 114 surah yang Allah Ta'ala masukkan dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran. Berapa ayatnya, tuan-tuan? 30 ayat. Baik. Kalaulah misal kata, tuan-tuan, tak ada hal-hal yang menyebabkan kita perlu balik, apalah salahnya tunggu sekejap. Kan? Tapi ada yang tak nak tunggu sebab apa? Saya bukan pandai baca pun. Tuan-tuan, kalau tak pandai baca tapi pandai tak dengar, pandai. Dengar ni tak susah, tuan-tuan. Dengar Quran ni tak susah. Dengar ni tak perlu nak diajar. Dengar ayat-ayat Allah Ta'ala tak perlu nak diajar. Sebab apa? Memang dia tak perlu pun nak gerakkan tangan, tuan-tuan. Kalau macam mulut, tuan-tuan, dia kena gerak muncung, kempis, muncungkan, dengung. Kalau mulut begitu, mata pun kena buka tutup. Telinga tak ada terbuka macam tu je, terbuka gitu, tuan. Tak perlu nak ada reaction apa-apa, tak perlu, tuan-tuan. Dengar ni senang je. Apa kata Ibnu Abbas? Manistama'a ila min ayatin min kitabillah kanas lahu nur. Siapa dengar satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak pandai baca, apalah salahnya? Hari ini kita tak benar dengar ayat Quran, duduk sekejap, tuan-tuan. Tapi kalau ada hal-hal yang memaksa kita untuk balik, nak buat macam mana? Dan kalau terpaksa balik, tuan-tuan, tak apalah nak buat macam mana. Tapi kalau misal kata tak ada hal-hal kecemasan, hal-hal mendesak sangat untuk balik, boleh tak kalau kita dengar Quran? Apalah saya? Katakanlah inilah surah yang terakhir kita dengar. Bahkan kelebihannya pun kita tahu apa kelebihannya. Kelebihannya terelak daripada terkena fitnah kubur. Mengamalkan surah Al-Mulk sebelum tidur, tuan-tuan, insya-Allah selamat dia daripada terkena fitnah kubur. Walaupun mungkin dia tak reti baca tapi reti dengar, ambil barakah daripada ayat Allah Ta'ala, maka dia pun dengar. Apa kata Ibnu Abbas? Dengar satu ayat dapat cahaya. Tu kalau satu ayat yang dia dengar malam ni lepas isyak, nanti bukan satu ayat, 30 ayat. Siapa nak bagi berbentuk cahaya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Tapi rupa-rupanya kita tak pilih suatu benda yang Allah Ta'ala nak bagi. Allah Ta'ala nak bagi siapa yang dengar. Dia tak nak dengar, tuan-tuan. Tak dapat 30 cahaya tu. Walhal dah datang solat. Tapi kalau ada hal-hal terdesak, terpaksa balik, tuan-tuan, nak buat macam mana? Itu kita sebut tadi. Tapi kalau tak ada hal-hal yang mendesak, duduklah sekejap. Ya, untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala dibacakan. Ya. Ibu-ibu ayah, yang berikutnya 232, tak dapat kita teruskan. Yang menariknya cerita yang 232 tu. Ya, tuan-tuan, bila nak dengarnya, bulan depan laulah kot. InsyaAllah bulan depan, mohon buat lipatan situ, tuan. Ya. Kita nak cerita pasal Abu Darda, tuan-tuan. Nak cerita pasal Abu Darda, ya, kelebihan dia dan sebagainya. Muka surat 232. Wallahu alam, ibu-ibu ayah. Mohon iklan sikit, tuan-tuan. Pertamanya, kemasukan pelajar tahfiz kita. Tuan-tuan, siapa nak hantar anak ke cucu ke apa, dia alu-alukan. Kemudian kita juga ada buka sekolah, tuan-tuan, sekolah integrasi tapi dekat Puncak Alam. Sekolah integrasi, tahfiz campur integrasi lah, ya, ada dekat Puncak Alam, sekolah rendah. Dan kita akan buka tahun depan, tuan-tuan, apa dia, sekolah tadika, tuan-tuan. Tadika dan juga taska serta sekolah rendah, sekolah menengah, insya-Allah. Nama sekolahnya Izzuddin, tuan-tuan. Izzuddin, ya. Jadi kan izahan agama lah, tuan-tuan. Siapa yang nak dengar apa tu dia punya kita buat hari terbuka kita pada 23 hari bulan ni. 23 hari kita buat hari terbuka kita dekat Puncak Alam sana. Allah fasa berapa, tuan-tuan, ya. Nanti saya share lah nanti, insya-Allah. Adalah, ya, tuan-tuan, siapa yang nak datang dia alu-alukan, insya-Allah, ya. Kemudian yang berikut, tuan-tuan, malam ni kita nak jual sambal hitam Pahang malam ni, tuan-tuan, ya. Yang buat tu adik ipar saya sendiri.
Nanti ada lepas isyak kat belakang sana, rumah saya tolong jualkan lah insya-Allah. Tuan-tuan, kalau siapa-siapa nak beli sambal hitam Pahang tuan-tuan, harganya sebotol RM18. Tapi untung kalau beli 2 botol tuan-tuan. Kalau 2 botol RM36. Tapi dapat 2 botol lah. Kalau sebotol RM18 tuan-tuan ya. Jadi sambal hitam Pahang ni antara sambal hitam yang susah nak proses rupanya tuan-tuan. Masaknya 4 ke 6 jam. Tapi ibu-ibu tak payah nak masak sampai 4-6 jam. Beli je tuan-tuan. Beli je. Sebab tu nama sambal hitam. Sebab masaknya 6 jam tuan-tuan. Dia kalau lebih pada 6 jam, namanya sambal hitam legam. Dia tak boleh lebih daripada 6 jam. Jadi hangit pun boleh jadi juga kalau hangit tuan-tuan ya. Dia 6 jam je masaknya, ada kat belakang sana nanti insya-Allah. 1 botol harga RM18 ya. Baru-baru ni ada orang repeat sampai 4 botol. Alhamdulillah. Cuma dekat masjid saya tak sempat jual sebab hari tu habis stok tuan-tuan. Ni stoknya dah ada balik alhamdulillah. Insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dapat rasalah kelazatannya insya-Allah. Wallahu alam aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.